Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wartawan 1, Wartawan Sakinah binti Muhammad Syafri, kini berada di Dewan SMK Mat Kilau bagi Majlis Penyerahan Slip Keputusan SPM 2025. Majlis diteruskan dengan ucapan Yang di-Pertua PIBG yang menekankan kepentingan sokongan keluarga dalam kejayaan seorang pelajar. Kini tibalah detik yang dinanti-nantikan, iaitu penyerahan slip keputusan SPM 2025 kepada para pelajar. Kini saya bersama dengan seorang pelajar cemerlang, Aiman Iskandar. Sepanjang perjalanan SPM, apa perubahan paling besar yang anda nampak dalam diri sendiri? Perubahan yang besar yang saya nampak dalam diri sendiri ialah saya rasa kejayaan itu bukannya datang secara mudah. Ia memerlukan usaha dan sokongan yang kuat daripada ibu bapa, dan saya rasa perlukan rehat pun kita kena kadang-kadang kita kena korbankan waktu rehat kita. Jadi macam itu lah. Terima kasih Aiman. Okay. Assalamualaikum. Jadi saya nak tanya, kalau akak boleh ulang balik masa awal-awal tingkatan 5 dulu, apa perkara yang akak nak ulang dan akak nak pesan dekat diri akak sendiri? Okay, apa yang akak nak pesan ke diri akak sendiri is kalau boleh study lah awal-awal sebab memang akak jujur akak jenis yang study last minute, tapi alhamdulillah akak boleh catch up benda tu. So pesanan untuk diri akak dan korang semua juga, and kalau boleh study lah awal-awal, jangan malas. Okay? Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar lepasan SPM yang telah menerima slip keputusan SPM pada hari ini. Saya Wartawan 2, Ainun Kalisha binti Muhammad Jalil melaporkan untuk TVPSS SMK Mat Kilau. Semoga maju jaya ke peringkat yang seterusnya. Sekian, terima kasih.